Assalamualaikum korang, welcome back saya punya video channel saya. So, selamat datang ke video channel saya, Ahmad Bazli. So, video kali ni saya nak berceritakan pengalaman kerja saya jadi seorang chef selama 16 tahun. Konten kali kita nak berceritakan gaji chef mahal ataupun murah. Okay. So, kepada semua, selamat tahun baru 2026. So ini tahun baru lah 2026, 1 hari bulan 1 2026. So selamat tahun baru semua. So mulakan azang yang baru, semangat yang baru untuk tahun ini. So untuk konten ini, yang siapa yang belum subscribe tolong subscribe video saya dan komen dan like video ni, dan jangan lupa subscribe. So tanpa buang masa, so kita nak ceritakan pasal pengalaman kerja saya gaji chef mahal ataupun murah. So gaji chef ni dia mengikut pangkat dia dan position yang dia pegang. So kalau position yang kecil, kecil lah gaji dia. So kalau position yang tinggi, tinggilah gaji dia, tinggilah tanggungjawab dia, tinggilah cabaran dia. Okay, so saya akan mulakan dari pangkat bawah dulu, iaitu helper. So kitchen helper. So kitchen help, kita ada kitchen helper, commis 3, commis 2 and commis 1. Dia antara 3-4 lah dia punya position ni dia sama saja cara kerja, cuma punya level pangkat dia ada co-helper, commis 3, commis 2, commis 1, cuma beza cara kerja dia sama je. Okay, so kita ada demi chef. Demi chef ni dia antara dan level pangkat chef, digelar boleh gelar orang panggil chef lah. Antara yang komis ni dia tak boleh dipanggil chef sebab dia belum chef, sebab dia pemandu chef dia, jadi dia tak layak dipanggil chef. Dia level demi chef baru dia boleh panggil chef lah. So demi chef ni antara ketengah-tengahan, dia pangkat yang baru nak start menjadi chef, baru start nak pikul tanggungjawab lah. So yang pangkat seterusnya adalah CDP. Apa maksud CDP tu? Chef de partie. Dipanggil lah. Kata orang, kalau senang dia kata chef de partie ni dia macam supervisor lah, orang kata supervisor. Dia tinggi sikit pada demi chef. So seterusnya adalah sous chef. Sous chef ni dia antara orang kata leader kitchen. Dalam kitchen tu dia yang control antara anak-anak buah dia dalam kitchen dia. So sous chef. So yang position paling besar, yang big boss yang dalam dunia chef adalah executive chef, yang pangkat paling tinggi, executive chef. Dan pangkat paling tinggi dia bos antara ke pangkat-pangkat yang bawah tu, antara chef yang dia pangkat yang paling tinggi lah antara executive chef ni. So pangkat dia adalah, kerja dia hanya duduk office, hanya pantau, hanya buat hanya pantau anak-anak buah dia je. So dia executive chef ni dia banyak paperwork pada buat menu, buat resepi, costing apa semua, dan juga ordering lah. So kita akan start mula gaji chef mahal ataupun murah. Kita akan start dari pangkat yang bawah, helper ataupun commis 3, 2 and 1. Antara komis gaji diorang ni antara gaji kalau dalam Malaysia, ibarat kalau gaji minimal yang ikut syarat kerajaan 1,700 lah,
So kalau tak ada pengalaman, so kalau dia ada pengalaman mungkin dia up sikit gaji, mungkin 1,800 ataupun 1,900. Tapi yang 1,700 tu dia combine kalau ada OT ke, kalau dia rajin buat OT mungkin sampailah nak kat 2,000 gaji dia kalau dia rajin buat OT lah. So kalau Paras Malaysia gaji level komis ni antara gaji 1,700 ke 1,900 antara Malaysia, tapi tak ikut negeri. So kalau ikut negeri mungkin ikut pengalaman yang dia ada, mungkin 1,700 ke atas lah mungkin dia boleh dapat. So demi chef pula gaji dia berapa? So demi chef ni antara gaji dia 1,900 ke 2,300 gaji dia. Itu pun kalau dia ada pengalaman yang lebih power, lebih luas pengalaman dia, so mungkin antara 2,500 mengikut dia punya safa kerafah taraf Malaysia lah. So antara chef, kata chef yang paling nak mahal gaji dia, kalau budak-budak muda lah zaman saya dulu, 2,000 demi tu 2,500 zaman saya dulu. 2,500 tu kira tinggi lah. So untuk zaman saya dulu lah. So yang sekarang ni susah sikit nak dapat yang gaji tu. Antara kalau hotel-hotel zaman kat saya, tempat saya duduk ni di Pahang ni, antara gaji demi chef ni antara 2,500 ke bawah. Dia tadi kalau Malaysia ikut negeri tu, saya kata ikut negeri. So ikut negeri tu, ikut pengalaman tu, yang antara yang gaji yang ikut pengalaman korang dan tengok tempat negeri korang kerja tu macam mana. So antara 2,000 antara 2,500 ke bawah lah antara grade gaji demi chef ni. So CDP ataupun chef Dipati, gaji dia antara 2,800 ke bawah. Dia lebih kurang 2,600 hingga ke 2,800 dia punya gaji CDP ni lah. So gaji dia ni kalau ikut pengalaman dia, CDP ni dia dah kira level pembantu sous chef dah. Dia pengalaman tu mungkin pengalaman dia lebih luas lagi pada dia punya anak-anak buahnya bawah tu, antara demi yang komis tu. So gaji dia lebih lumayan lah kalau ikutkan tu. Kalau 2,800 tu kira tinggi lah kalau di Malaysia. So kalau di kat Pahang ni 2,800 tu susah sikit nak dapat. Antara korang boleh dapat company yang besar, mungkin besar dah gaji korang antara pangkat tu. So untuk seterusnya, pangkat sous chef, sous chef kepala kedua antara anak-anak buah dia. Kepala kedua kata bos lah, bos kedua terbesar yang antara kitchen yang dia pegang. Antara gaji dia antara 3,000 ke atas, 3,300 ataupun bawah 3,500 antara sous chef. Itu gaji dia. Just sebab dia pegang antara dia akan kawal tengok anak-anak buah dia bawah tu bermasak, buat kerja dan ordering. Dia akan check juga ordering yang order barang. Itu gaji sous chef lah antara 3,500 ke bawah gaji dia. So executive chef, gaji executive chef pula yang ketua chef, bos, orang kata bos antara chef-chef ke bawah ni adalah gaji dia 5,000 ke bawah. Ke bawah lah, antara 5,000 ke bawah, antara dia boleh, kalau dia ada pengalaman lebih lagi mungkin atas lagi 5,000. So untuk grade yang executive chef ni, saya boleh katakan gaji dia lebih kurang 4,300 sampai ke 5,000. Itu bergantung pada
ikut negeri yang dia kerja lah, dan dalam paras Malaysia dalam ikut market dalam Malaysia mungkin lebih lagi gaji executive chef mungkin lebih lagi 5,000 kalau ikutkan kalau paras Malaysia, tapi ikut negeri dan company dia, dia mampu ke dia bayar. So setengah company ni dia takut nak bayar ataupun dia boleh bayar ataupun tengok pengalaman kerja. So kalau orang boleh masak ni, orang boleh je masak tapi orang tak mampu membeli cara kerja kita. Okay. So antara executive chef, sous chef, CDP chef dan demi chef dan komi chef antara gaji yang boleh saya katakan paling mahal jugalah antara pekerja swasta. Yang kemahiran yang antara saya boleh katakan lah. Tapi antara kalau korang kerja berminat kerja offshore, kerja pelantang minyak tu, itu lagi mahal gaji dia. Mungkin lagi berpuluh-puluh ribu. Yang orang kata kalau gaji orang chef ni pangkat komis dia dalam 2,000 ke atas tu dah boleh pegang dah. So, kalau korang kerja pelantang minyak ke ataupun kerja kapal ke, itu kalau pangkat kecil pun 3-4 ribu pun dalam tangan korang lah kalau orang kerja. Tapi kalau kerja dalam market dalam Malaysia, kerja hotel-hotel tu, itulah level you punya gaji chef ni. So antara saya kata gaji chef mahal ke atau murah, saya kata boleh mahal juga mengikut pengalaman kerja korang, pengalaman skill korang dan pangkat korang juga. So kalau korang nak gaji besar, korang kena tunjuk position korang, aspek korang dan skill korang untuk nak dapatkan gaji lebih mahal. Okay. So sampai situ saja saya kongsi pengalaman kerja saya menjadi seorang chef dan gaji chef mahal ataupun murah. So jangan lupa subscribe, like dan share video ni. So jangan lupa komen yang mana nak komen. So jangan lupa subscribe lah. Okay, sampai situ saja video kali ni. So jangan lupa semua like, komen dan share video ni, dan selamat tahun baru semua. So bye bye. Assalamualaikum.